Kan? Oh, dia azan sebiji, dia menyanyi lagu Arab, Masya Allah. Iwan pun tengah ngah. Iwan kata budak ni sedap. Tu kata hang tak dengar aku menyanyi lagi. Awak ustaz sedap. Hang dengar sekali tak marah. Akhirnya dia cukup rapat dengan saya, Iwan Syahman. Pak saya ni jenis tuan-tuan, bila kita jemput orang, kita bagi layanan terbaik lah yang kita mampu. Cari hotel, bagi makan rumah saya, dia punya pulun lah. Kita pun pandai goreng lauk panas-panas, awak dia tak pulun. Dia makan syok lah panas-panas. Buku ikan pula fresh pula, pergi tangkap di laut bau naik, pasal dia nak main ikan pun naik. Tangkap bagi goreng kau-kaunya dia makan. Wah, ustaz malam ni cukup kenyang ni, dia kata. Kan? Kata nak main pula no. Nanti kita rekomen kat muslimat kawasan. Kan? Saya buat ada perancangan kan? Mungkin nak jemput dia, tapi nak kena buat betul-betul. Nak kena betul-betul program elok-elok. Kan? Bukan nak cari keuntungan. Kan? Kita nak dedahkan orang yang telah berhijrah. Dia ada kondo tuan-tuan. Nak kata kaya tak kaya, dan dia telah jual kondo dia. Hari ni dia duduk di pondok rupanya. Yang ni dia tak cerita kat saya. Tok guru pondok telefon mai, Iwan minta saya pergi ceramah di pondok tu. Dia kata tok guru panggil lah Ustaz Syarilu. Jadi minta maaf lah, saya kata buka Azhar Idrus saya laku, aku pun laku. Kena booking lambat lagi. Oh macam tu ke? Tak boleh lain kali. Dia dah jual lah kondo dah. Lah ni dia duduk di pondok. Bila tak ada konsert dia mengaji. Masya Allah tuan-tuan. Mudah-mudahan hidayah dan taufik kurniaan Allah ni pada dia berterusan. Barat. Malam tu patut dia menyanyi 6. Saya punya pasal 7 lagu. Lagu saya special request kepada dia. Ke jalan lurus yang tu sedap. Itu cerita dia. Kalau kita menganjur jenis ni tak apa. Ni menganjur siapa dia? KRU, kumpulan rosak umat. Mampu nak rosak habis umat. Kan Siti Nur Alizam tak boleh kedakai mak. Kan? Tak ada faedah apa. Ni panggil macam ni. Orang yang saya lebih minat pada nasyid daripada talk show dia. Cakap tentang pengalaman, bukan kita nak komen lah kan. Saya tak berminat. Ni orang yang boleh berubah sungguh, berhijrah, atau boleh mendendangkan lagu-lagu kita puja dan puji Allah. Patut Allah saja yang kita puja, bukan kita puja makhluk. Nampak? Boleh? Jadi penganjur kejahatan dan kesesatan juga adalah taghut. Yang keenam, pimpinan tidak berdasarkan iman kepada Allah. Ni lagi satu. Boleh faham tak? Pimpinan yang tidak berdasarkan iman kepada Allah. Kita ada pemimpin, tapi bukan jenis pemimpin nak bawa rakyat supaya beriman kepada Allah. Pemimpin jenis ni tahu dah. Ada confirm dah. Sono apa tengok YouTube Perdana Menteri menari. Apa tengok ni? Punya rancak Kaabah pun tak teruk macam tu. Dia pulun semua daripada tu. Pemimpin macam ni nak bawa kita ke syurga. Pemimpin jenis ni, amalan jenis ni nak bawa kita hingga beriman kepada Allah. Mampu tak beriman dah. Tengok ulama-ulama kerajaan pun tuan-tuan. Nampak macam tuan penasihat 25% lah. Harap misai lah macam Jason King. Bab kata kau orang aku nombor 1. Jangan bimbang. Tak ada ting lah. Macam ni. Ini nak kita tafsir. Pimpinan tidak berdasarkan iman kepada Allah. Pimpinan yang nak bawa rakyat beriman kepada Allah ada dalam As-Sajadah ayat 24. Pimpinan yang nak pelingkup akidah kita dalam Al-Qasas 41. Hak dua ada ni ayat 41 tu. Dia nak bawa kita wa ja'alnahum a'immah yad'una ila an-nar wa yaumal qiyamah la yunsarun. Kami jadikan sebahagian manusia pemimpin yang menyeru rakyatnya ke arah neraka. Dan pada hari kiamat kamu tidak akan mendapat sebarang pertolongan. Ini kita tak mahu. Kita nak cari pemimpin yang boleh membawa kita kepada syurga. Dia taat pada Allah. Mana dalam Malaysia pecah rekod, patut masuklah dalam Malaysia Book of Record kan. Apa dia? Sultan yang pertama Qiyamul Lail with me.
Dia ajak rakyat qiyam mulai dalam istana ada. Sultan Kedah ada buat. Sultan ada ni, jangan marah. Sultan Perak ada buat. Sultan Kelantan. Pimpinan macam ni kita mau. Sultan ada, menteri besar ada, exco semua ada. Tu dia. Inilah tuan-tuan, hasil kesabaran Tok Guni Aziz. Saya cukup yakin dengan Quran. Hampa duduk kata apa lah kat aku. Hampa PhD ke, BA ke, master ke, badminton master ke, aku tak peduli lah. Kalau hampa cakap tak senada dengan apa yang aku belajar, aku tengok Quran, mampu aku tak ikut hampa, insyaAllah. Hampa duduk pandai lah kan. Mendabik dada ni, PhD ni, faham hadis. Hadis sokong Tauhid, buat apa? Kan? Tuh. Ada sekok Fathul Bari. Saya dipahamkan dia berdebat dengan Ustaz Nasruddin Tontowi. Betul ke tak tahu. Dia biasalah dia baca hadis tu. Kita wajib dengar dan taat kepada pemimpin walaupun zalim selama mana mereka solat. Hadis Muslim. Nasruddin Tontowi tanya dia, adakah sifat zalim itu sifat orang bertakwa? Dia tak dijawab. Saya yakin tuan-tuan, hadis tu bukan maksud macam mereka faham. Sebab zalim ni bukan sifat orang takwa. Saya nak tunjuk kat Fathul Bari ni, jilid ke-6 hadis Bukhari, kitab Imam Bukhari. Hang buka jilid ke-6. Dia bicara bab apa yang last sekali, bab zalim. Semua hadis Imam Bukhari. Awal-awal Imam Bukhari letak dalil Quran, al-la'natullahi 'alaz zalimin, ayat 44 surah ke-7 Al-A'raf. Allah melaknat orang-orang yang zalim. Takkan kita nak bekerja sama dengan orang zalim? Kita maukah kita dilaknat oleh Allah? Inilah mampu tuan-tuan buat ni. Kan? Semua ni semua ulama dunia namanya. Dia bukan status ulama, dia ustaznya. Hak lain sama. Kan? Macam Pondok Kelantan, haram sokong di AP, kafir harbi. Cuma mai cakap dengan aku, nak tunjuk ni kitab ni. Kalau dia tak setuju, kau kembas kitab ni atas kepala dia. Selang sebulan lepas dia cakap, pondok dia dapat 2 juta. Mustafa Muhammad bagi. Tu lepas nak cari yang tu lah. 2 juta. Saya difahamkan. Pondok dia ada 15 pondok lah. Dapat 2 juta. Pasal jadi pecacan kat Najib. Cakap benda tu, hadis pun sebut dah. Jenis ni ulama, Nabi kata hampa tinggal, jangan ikut. Jenis terpikat dengan dunia. Yang kedua, dia suka podek pemimpin. Macam ni kan? Jenis ni ramai orang tak suka. Buat macam mana? Tuan-tuan tak suka, saya tak bimbang. Jangan Allah tak suka saja. Sebab tu saya boleh bertahan sampai 20 tahun kan? Saya remuk sungguh. Azahid tu baru 2 tahun dah. Tak tahu dia boleh bertahan tak, kita tunggu dan lihat lah. Lah pun banyak orang entam dia lah kan? Puak Wahabi lagi serang dia macam-macam kan? Mereka sebenarnya mereka jealous. Kuliah mereka tak ramai. Adalah 3-4 ekor mengkau ayu nak ikut. Belak abangang-bangang tu kan? Kawan ni 40,000, Syarilun 20,000 kan? Jealous tu. Tu dah hujah mereka tak tahu mana pun. Ustaz Nasruddin tanya, adakah sifat zalim itu sifat orang bertakwa? Dia tak boleh jawab. Bagaimana kita nak menyokong orang yang tidak bertakwa? Tak boleh pi. Tu Nasruddin bukan aku lagi. Kalau aku banyak siap Quran, siap hadis, siap Quran, siap hadis. Nak tengok dia nak kona kok mana. Dan duduk sorok-sokong sangat UPSR ni. Semua rosak. UPSR. Ingat lah UPSR. Siapa tak ingat benda ni, alamak umur pendek. Boleh. Pimpinan yang tidak berdasarkan iman kepada Allah. Nak kena faham, bagi turut, bagi faham elok. Bukan 1-2 benda ni awak telefon tak habis-habis ni. Tak ni yang pula cemuih aku. Akhir sekali yang ke-7. Yang ni berlaku ni semua ni. Kalau tadi berhala, ada ulama yang mentakrifkan taghut ialah orang yang diberhalakan atau orang yang didewa-dewakan. Yang ni adalah hawadda.
Dulu berhala mereka siapa dia? Mahathir. Hidup Mahathir. Nampak? Oh, dia nak abang apa ni? Saya jawab saya boleh tak? Boleh? Tak boleh tak apalah telefon saya. Assalamualaikum. Nanti saya telefon balik, saya ada kuliah. Assalamualaikum. Kadang-kadang bukan ada apa nak tanya soalan, nak cemuih aku. Pergi tanya mufti pun ada kerja apa. Tambah jenis mufti yang tak mengajak langsung. Mufti Kedah jangan, dia sibuk. Dia sampai Kuala Lumpur, dia berdakwah tuan-tuan. Alhamdulillah. Kan? Mufti macam mufti Selangor bukan ada kerja apa. Ngajak kitab tak kerti. Gaji, yang kerti, duk bodek pengkok najib. Kipas pengkok pemimpin. Kan? Pergi tanya apa tu? Bukan ada kerja apa. Yang aku benar-benar terencat nak kata apa. Nak kata kat orang apa. Tak? Orang yang diberhalakan atau orang yang didewa-dewakan. Cuba Zahari tanya ustaz-ustaz yang main. Tapi jangan sebut nama saya tau. Saya pertama tak setuju laungan hidup Melayu. Apatah lagi menyebut nama hidup Mahathir. Yang ni kemungkinan ustaz-ustaz akan setuju lah. Tapi ada lagi satu saya tak setuju. Hidup rakyat. Saya tak setuju. Sebab apa? Tak ada rakyat yang akan hidup selama-lamanya. Cuba tanya. Saya tak setuju. Saya berpegang dengan peristiwa kewafatan Nabi SAW. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun wa la yamut. Kata-kata ini jadi pegangan saya. Siapa yang sembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Siapa yang sembah Allah, Allah hidup dan tidak akan mati. Yang tak mati hanya Allah. Rakyat mati, pemimpin mati, bangsa pun mati. Samud, kaum Samud, bangsa Samud, kaum Ad, bangsa Ad, habis tak? Habis pupus daripada muka bumi. Jadi hidup rakyat, saya tak mau laung hidup rakyat. Jadi orang pakai kata rakyat ni kena ubah sikit lah. Cuba tanya tengok. Tanya Tok Guru Soleh lah. Salah tak? Tapi jangan sebut kata saya kata salah. Nak dengar pandangannya. Saya pun nak dengar juga pandangannya apa. Tapi bila saya nilai-nilai, saya tak setuju. Sebab tak ada rakyat yang akan hidup selama-lamanya. Berdasarkan kata-kata Sayyidina Abu Bakar. Fa inna Allah hayyun wa la yamut. Maka sesungguhnya Allah itu hidup dan tidak akan mati. Kita mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan wafat wahai Muhammad, mereka menentang kamu juga akan mati. Tak ada rakyat, hidup rakyat. Itu saya tak puas setuju. Kan? Jadi benda-benda jahiliah ni tak payah duk amai lah kan. Yang tu yang saya duk marah kat mufti negeri Pasir Berdengung. Dia marah kita laung Allahu Akbar. Apa salah kalau laungan Allahu Akbar? Yang mana lebih baik, Allahu Akbar atau hidup Melayu? Hidup Najib. Hidup Islam tak apa. Sebab Islam agama Allah. Nampak tak? Itu dia buat forum perdana, saya tak tahu, kata aku pirah. Dalam tu pun dia sebut lagi. Sikit-sikit takbir, sikit-sikit takbir. Allah. Saya tak boleh ingat tuan-tuan. Pernah mereka gabung mufti Perak dengan saya. Dia tak mai, tak berani. Dia mufti yang ni wali. Martabat tinggi, mai cara mampu. Kau rembuk teruk. Dia hantar wakil ke Rembah, wakil dia sampai ke report habis. Aduh lah, wakil dia pun jadi qadhi lah ni. Tapi wakil tu dia sokong Islam. Tak apa. Ni jenis ni orang yang diberhalakan atau yang didewa-dewakan. Jangan mendewa-dewakan pemimpin. Jangan taksub. Taksub tak boleh. Taksub dengan Allah Rasul kan. Dengan Islam, itu boleh. Dia kata fanatik ni taksub kan. Fanatik dengan Islam boleh. Dengan ajaran Islam boleh, itu tak salah. Fanatik dengan pemimpin tak boleh. Abu Bakar pun kata, Umar pun kata, kalau aku menyeleweng daripada petunjuk Allah dan Rasul, maka perbetulkanlah aku. Tengok. Ada Sayyidina Abu Bakar kata, jangan lawan aku. Jangan jatuhkan kerajaan pimpinan aku. Walaupun aku menyeleweng.